Okey guys, dah siap dah. Ni dia guys. Pedal brake Suzuki Best RR. Guys, dekat sini ada satu pedal brake Ini Suzuki Best RR punya under 10. Ini saya ambil daripada sahabat saya, iaitu Wan. Ini memang original guys Ya, ini besi dia lain macam sikit daripada yang ada dekat motor saya tu. Itu local punya guys, ringan. Beli kat Shopee RM20, RM30 je. Macam brake tu macam kita tengok seram dia brake tu. Jadi benda ni saya akan bersihkan. Apa semua. Besar kemungkinan saya tak spray, saya tak akan cat. Saya nak dapatkan color original dia. Dia macam color dia warna macam bronze. Cantik kan color ni. Tapi tinggal lagi kat sini lah. Kat sini ada sikit berlubang karat dah lama. Tapi tak apalah, ini benda kecil je kan. Mungkin di belah sini saya spray. Okay guys, kita bersihkan ini dulu. Jom. Seperti biasa kita pakai engine cleanser Ini ada chemical sikit guys. Kita nak bersihkan benda-benda yang lama punya, tebal punya kotoran tu. Lepas tu kita bilas dengan sabun. Okey guys, dah siap dah. Ni dia guys. Pedal brake Suzuki Best RR. Okey. Ni color original dia guys. Warna dia macam keperang-perangan. Saya memang takkan semua guys. Sebab saya nak kekalkan dia punya warna original ni. Tinggal lagi yang ni sikit lah. Ini saya tak rasa tak ada apa pun. Sikit je kan ni berlubang ni. Ini mungkin dia dah lama bersih, dia dah hakis-hakis. Yalah, motor dah lebih 35 tahun kan. Ini saya dah bersih guys ni. Nampak tu. Memang steady guys. Nampak tu. Tak ada bengkok guys dia memang macam ni kedudukan dia. Berat. Okay, saya akan buka yang pedal brake yang local tu, Shopee ni tu. Saya akan masuk ni. Okay guys, kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Video pendek-pendek guys. Belum puasa ni. Selamat berpuasa guys. Assalamualaikum. Bye bye. Peace.